Berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana tidak kekal pada manusia melainkan dirham dan dinar, harta dunia. Imam Ibn Al-Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah menulis, hati manusia dicipta untuk mengenal Allah. Jika berpaling darinya, ia akan gelisah. Jika kembali kepadanya, ia akan tenang. Dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, dunia ini penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Kisah Umar bin Abdul Aziz dalam Siyar A'lam An-Nubala, ketika menjadi khalifah, beliau memiliki seluruh kekayaan dunia namun sering menangis di malam hari. Beliau berkata, harta dunia mengisi tangan tetapi tidak mengisi hati. Kisah seorang badui dalam Musnad Ahmad, dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku takut masuk neraka walaupun aku masuk syurga. Baginda bertanya, mengapa? Dia menjawab, kerana di syurga ada kenikmatan dunia dan aku takut hatiku akan terpikat padanya sehingga lupa pada Allah. Pengajaran, ketenangan sejati hanya datang dari hubungan dengan Allah. Dunia hanya memberikan kegembiraan sementara, bukan ketenangan abadi. Subscribe sekarang juga. Jangan cari ketenangan di dunia yang sementara, cari di zikrullah yang kekal. Hati yang terpaut pada Allah akan tenang walau di mana saja, dalam apa jua keadaan.